welcome back to Puberty with Dignity. Hari ini kita nak bincangkan tentang haid. Apakah itu haid? I think haid ialah darah kotor yang keluar dari saluran vagina. Well, ya, itu apa yang selalu orang cakap, darah kotor. Tapi the fact is, haid ialah proses normal pendarahan yang berlaku setelah perempuan akhir balik. Hormon ialah punca. Sebenarnya, darah yang keluar adalah campuran sodium, kalsium, fosfat, iron, chloride, juga cervical mucus, vaginal secretions and endometrial tissue. So, semua inilah disediakan oleh badan kita untuk memberi nutrisi kalau kita ada baby dalam badan. So, since tak ada baby dalam badan, period pun keluar dari badan kita. Takkanlah badan kita nak simpan nutrisi yang tidak digunakan, betul? This process is a monthly cycle. Bila badan kita keluarkan period bulan ni, nanti dia akan repeat lagi the same process every 28 to 35 days according to your menstrual cycle. Tapi, bagi remaja yang baru datang haid, menstrual cycle akan stable after maybe 2 years dari kali pertama datang haid. So yes, different cycles for different menstruators. Haid juga bersifat sementara sahaja dan kita takkan period selama-lamanya. Satu hari nanti kita akan menopause di mana period akan berhenti dan tidak kembali lagi. Oh, my friend cakap pad yang kita dah pakai wajib cuci bersih-bersih. Kalau tak, nanti Pontianak makan pad yang berdarah tu. Dia guna cloth pad kot. Sebab actually, disposable pads are pakai buang sis. Kalau cloth pads, yes, memang kena cuci. Tapi bila disposable pad kita kena tukar, kita just kena tight pad slowly untuk elak bocor or koyak. And then gulung pad tu elok-elok dan balut guna pembungkus pad or tissue. Then after that, kita buang dalam tong sampah untuk pad or known as dalam sanitary bin. But paling penting is jangan sekali-sekali buang dalam toilet bowl. Please girls. Okay? So dah settle, cuci tangan kita bersih-bersih. Setiap kali sebelum keluar tandas, pastikan tandas tu bersih supaya orang lain pun boleh guna dengan selesa. So tak ada pun Pontianak nak datang ke apa-apa. So salah satu cara untuk kurangkan period cramps that I can suggest is maybe getting a heating pad or making a DIY one at home. But macam Sabrina, tak semua perempuan akan merasa sakit dan tidak selesa yang sama macam apa yang kita rasa. So, bincanglah dengan ibu bapa or kakak-kakak kita. Irish, ada tak nak share any useful tips in managing our periods? Mami saya cakap, makan makanan yang seimbang dan minum banyak air kosong will help. Stretching pun dapat kurangkan rasa cramp. Paling penting sekali, kita kena sentiasa jaga kebersihan. My body, my responsibility. I want to ask now, korang sebenarnya pakai pad apa? Tahu tak apa beza? Tahu? Pad yang ada wing, tak ada wing. Ada pad yang bau tea tree, tanpa pewangi dan ada pelbagai jenis pad. Saya selalunya akan lama depan rak pad sebab nak baca apa beza setiap pad. Tapi saya selalu pilih yang night pad with wings sebab buat saya rasa selamat dan selesa dengan pad tu. Betul lah, pad sebenarnya yang paling bagus untuk badan remaja adalah pad tanpa pewangi. Sebab pad yang ada pewangi tu ada bahan kimia yang mungkin boleh menyebabkan alahan dan kegatalan. Tukar pad berapa kali sehari, Malaika? Well, ideally kita kena tukar pad setiap 4 jam atau setiap kali kita ke tandas untuk mengelakkan bau dan rasa tidak selesa. Bukannya pakai satu pad for the whole day, okay girls? So, selain daripada pad, apa lagi period products yang korang tahu? Oh, saya nampak ada Tempen dekat farmasi. And tadi ada sebut cloth pads. Pad kain kan? Bolehlah guna banyak kali. Cuci and kita guna balik. Ada ramai orang pakai menstrual cup juga kan? Saya nampak kat TikTok. Yup. Tapi pad sama ada pad pakai buang atau pad kain adalah produk terbaik untuk remaja sebab senang nak pakai dan urus. Malaika, saya ada keputihan. Saya kena jumpa doktor ke? Keputihan? Keputihan tu normal sis. Actually, especially sebelum dan selepas you datang period, warna-warna sihat adalah macam putih, transparent atau coklat pun ada. Because coklat tu selalunya sebelum dan selepas haid.
Tapi girls, kalau warna lain macam hijau, purple, biru, rainbow, apa-apa, cepat-cepat bagi tahu mak dan jumpa doktor. That is not normal. So keputihan yang sihat tak sepatutnya berbau atau menyebabkan rasa gatal. Kita kena sentiasa peka dengan setiap perubahan badan kita, okay? So please remember guys, haid adalah semula jadi. It's natural, it's normal. Kalau tak datang haid, itu baru yang tak normal. We all should be proud menstruators. Remember to listen to your body and be patient with your body. Until next time guys, bye-bye!